Oh memang betul lah, ringan sangat. Jalan macam boleh terbang, rasa macam boleh terbang, macam tu. Uyuh, sampai rasa nak terbang Dr. Kam. Apa yang best sangat bila pakai Alora ketika umrah tu? Jom sama-sama kita dengarkan perkongsian Dr. Kam. Someone introduce me to Alora. Walaupun sebelum ni kita memang dah pakai juga legging, tapi legging yang tu kan susah sikit nak sarung. Lepas tu tak lama dia jadi berlipat dalam almari. So bila kawan suggestkan Alora pants dengan socks tu, saya pun tak fikir panjang, beli sehelai pants, 2 pasang stokin. Sebab dah nak pergi sangat. So start pakai masa nak pergi airport. Oh memang betul lah, ringan sangat. Jalan macam boleh terbang, rasa macam boleh terbang, macam tu. So lepas tu the whole day tu memang pakai. Sampai sana terus buat the first umrah, second umrah, third umrah. Oh okay, steady je. Memang jalan selalunya kat depan lah. Kita rasa macam kenapa orang lain tu lambat sangat Rupa-rupanya saya yang kat depan kan. So saya perasan bila hari ke-5 tu kan kita ada selaya, so kita cuci. Masa tawakidai tu tak pakai. Masa tu lah baru rasa betapa lenguhnya kaki, betapa sakitnya lutut, macam mana nak kena berpaut semua tu kan nak berjalan. So bagusnya saya tak shopping jauh lah. So selepas tu terus pakai sampai hari ni. Memang Alora pants masa tu hanya berkenal dengan Alora pants, memang sangat membantu. Dari segi lenguh, sakit, kram, semua tu tak ada. Tidur, nyenyak. Alora Series ialah pakaian kesihatan dari Jepun dengan teknologi Kodenshi. Ia gunakan haba badan kita untuk hasilkan far infrared yang bantu lancarkan darah. Sudah lebih 3 juta Alora terjual di pasaran dan telah mendapat pengiktirafan Health and Wellness Brand Award yang membuktikan keberkesanannya. Jom dapatkannya sekarang dengan Sis Nur.